Malam tu lepas kena sidai, Zafrul ambil keputusan nak balik lah. Tiba-tiba dia dapat order pula. Order yang dia nak ambil tu pun dekat je, so dia ambil lah. Lagipun tempat yang dia nak hantar order tu satu jalan dia nak balik rumah. Jadi dah halang-halang tu nak balik rumah kan, takkan nak kosong. Jadi dia pun ambil lah job tu. Tempat yang dia nak hantar order ni kiranya tempat barulah bagi dia, sebab satu jalan dia belum pernah masuk lagi taman tu. Jadi dia pun mencari-carilah rumah customer ni kan. Pelan-pelan dia jalan, takut terlepas. Taman ni agak sunyi dan dia lebih kepada masuk ke dalam. Jadi sampai hujung jalan tu dia jumpalah rumah customer ni. Dia pun panggil lah customer ni. Panggil tak ada yang keluar, tak ada menyaut. Tapi Zafrul perasan ada orang kat atas. Jadi dia panggil lah, "Anti, ni mau hantar makanan ni, turun lah, saya tunggu." Tapi yang peliknya, anti tu buat tak tahu. Zafrul pun membebel lah seorang-seorang. Orang dah lambat nak balik ni, dia buat hal pula, aduhai. Tiba-tiba keluar seorang uncle ni, ambil makanan dekat dia. Uncle ni cakap lah dekat Zafrul, Sorry ada dekat belakang lah tadi." So Zafrul kata okey lah, "Ni makanan satu cukup ke?" Nah, uncle tu cakap, "Saya makan seorang sajalah." Mana ada, saya nampak you dengan aunty tadi ada seorang lagi." "Saya seorang sajalah." So Zafrul pun malah nak bising. Dia pun cabut lah, janji aku dah hantar makanan dekat dia. Dalam perjalanan balik tu, Zafrul pun dah terfikir pasal uncle tu seorang-seorang. Padahal dia nampak ada aunty dekat atas tadi. Takkanlah kedekut sangat beli satu je makan 2 orang. Masa ni Zafrul perasan motor dia macam berat, macam naik bukit. Jadi dia fikir nanti lepas ni dia nak pergi bengkel lah, nak cek apa yang patut. Tapi Zafrul tak perasan sebenarnya ada benda yang ikut dia balik. Adakah itu anti yang dia nampak tadi?